best dribbler in Perak is Ponce. Have few good one, but Ponce for me is the no, I think I can choose some music from L, and then step back when the go and move. But this Daniel, Tommy, Houston get the ball from turn beside. Jatuh, Cik, jatuh. Cik ya. You time you hit first, then you pass. Right? You pass, right? How? you need to slide it. 75%. Okay? Okay. Right? How is it? Same? Okay coach, bagaimana persiapan pasukan Perak untuk Asia Liga Super seterusnya bertemu dengan Seri Pahang? Apa yang boleh saya katakan di sini selepas kita melalui 30 hari sebelum bertemu dengan Kuala Lumpur, saya agak terkejut dengan keinginan pemain, bukan peningkatan keinginan mereka terutama dari separuh masa kedua. Dan bagi saya seharusnya dipertingkatkan lagi ataupun akan boleh dilakukan lebih baik dalam perlawanan esok tentang Pahang. Walaupun rekod kita di gelanggang sendiri tidaklah begitu baik, walau bagaimanapun prestasi latihan bagi saya so-so ketika ni. Cuma saya mengharapkan mereka tahu tentang apakah peranan mereka untuk perlawanan malam esok, kerana kita sebolehnya kita ingin berada seperti mana saya katakan di awal dulu, kita ingin berada di kelompok pertengahan liga. Ya, ada sebarang update mengenai kesederaan pemain? Masih lagi kita akan bakal kehilangan Adil Kani Bekov akibat kesederaan dan lainnya dalam keadaan yang saya rasa 100% bersedia untuk perlawanan esok. Okay, Seri Pahang baru saja menang besar ke atas Kedah. Mereka juga dalam boot untuk ke final Piala Malaysia. Adakah coach rasa Perak perlu waspada dengan Seri Pahang? Sudah pasti apabila mereka melihat daripada gaji telah diselesaikan dan juga keputusan perlawanan ditambah dengan perlawanan akhir yang semakin hampir, saya rasa motivation meletakkan mereka berada lebih sedikit pada kami pada perlawanan esok. Tetapi harus diingat kita juga berkeinginan untuk mendapatkan mata terutamanya, dan kita tidak akan lagi boleh membiarkan pemain-pemain Pahang berbahaya di gelanggang kita sendiri. Walaupun rekod tidak memihak kepada kami, saya faham
kita harus cuba untuk mendapatkan mata penuh demi untuk meletakkan kita secure, confirm di tempat yang dituju. Sebarang pemain untuk diperhatikan? Bagi saya Hidalgo pemain yang perlu diberikan perhatian yang lebih baik kerana Kepas Sherman sudah sinonim, tapi tanpa Hidalgo agak kesorangan Kepas Sherman. Tapi saatnya berdua mereka beraksi, saya rasa kedua-duanya perlu diberikan perhatian yang lebih oleh barisan pertahanan saya. Okey, misi wajib menang memandangkan Perak bakal beraksi bakal terakhir di Manjung musim ini, Coach. Setiap kali kita mengatakan kemenangan ingin kita ciptakan di gelanggang sendiri, tetapi akhirnya kita sentiasa dibolosi ataupun samakan kedudukan di akhir permainan oleh pasukan-pasukan ketika bentang kita. Jadi saya mengharapkan perkara itu tidak terulang dan sekali lagi perlawanan terakhir di gelanggang sendiri di Manjung terutamanya kita mengharapkan full support untuk kita letakkan perlawanan terakhir di gelanggang sini dengan nota kejayaan. Okay, Coach, bagaimana Coach melihat peluang Perak untuk menamatkan saingan Liga musim ini? Mungkin kedudukan kelima? Top 5? Seperti yang saya katakan tadi, kita ingin Seko berada di kedudukan 7. Untuk perlawanan ini menemukan kita dengan pasukan yang berpengalaman dalam liga, yang lebih baik dari segi prestasi ataupun kualiti pemain. Apapun, pemain telah menunjukkan keadaan ataupun proses masa yang amat menakjubkan ketika ini, dan kita mungkin orang tak bersetuju dengan pendapat saya, tetapi saya mengalaluinya daripada hari pertama hingga hari ini. Saya faham dengan apa yang telah diberikan oleh para pemain. Mereka begitu komited hingga kejayaan yang ketika ini yang dicapai. Dan sasaran nombor 7 adalah realistik untuk kita. Seandainya kita mendapat lebih baik, itu merupakan bonus untuk pemain sendiri bagi saya. Terima kasih, Coach. All the best.